Dia dah haram. Jadi dia haram lah. Patut ambil tindakan. Pada saya, isu kita kadang-kadang kita dapat kesan. Kalau kita dapat kesan, kita akan ambil tindakan. Kadang-kadang kala kita memang tak dapat kesan, kita perlu kerjasama orang ramai. Saya ingat pejabat tanah memang dalam keadaan sentiasa memantau. Dan biasanya dia akan maklum pada negeri apabila tindakan nak dibuat. Dan biasanya kita akan benarkan. Sebab saya ada jawab dalam Dewan Negeri. Apabila pihak pembangkang sendiri nak mempertahan dan memperjuangkan orang yang menceroboh. Dan saya beritahu bahawa itu bukan satu tindakan yang wajar. Sebab dia adalah penceroboh. Dia bukan kerajaan. Jadi sesiapa pun sepatutnya perkara sebegitu tak sepatutnya berlaku. Dia bukan bertindak atas arahan kerajaan dan sebagainya. Pokoknya tanah itu tanah kerajaan, ia adalah pencerobohan. Tak kira lah dia dapat daripada siapa.